Okay, now kita dekat Smart TNB Ipoh. Sekarang bateri tinggal 18%, 65. Tapi kat sekarang ni queue ramai lah. Ada 4 kereta tengah cas. Dan ada depan aku dia ada 4 kereta lagi. So aku kereta ke-7. So yang menunggu aku kereta ke-5 lah. So penuh. Sebabnya sekarang ni TNB Elektron dia bagi free charging. Ada 4 nozzle DC 250 kot kilowatt. So memang lama lah. So kalau 4 ni bagi 250, jadi lebih kurang 60 lebih je dapat. So aku tinggal 65. So aku rasa aku datang balik kemudian kot. Memang ramai, belakang aku kosong. Dan tadi pun dah 2-3 kereta dah apa tu patah balik lah. Ni memang super queue lah. Ni sebab bagi free ni, free charging semalam dah hari ni last lah. So ini TNB Yard Smart. Mungkin diorang pasang ni untuk cas kenderaan EV TNB dan bagi public pakai sekali lah. So nanti kita tengok macam mana. Mungkin kita datang balik kot. Okay, Assalamualaikum.